buttermilk crab. Creamy tak creamy, nampak? Apa dia? Opal Zuzu dari nasi lemak. Mesti kau nak tahu kan apa yang special nasi lemak Opal Zuzu ni kan? Cuma tengok. Macam biasa je, macam tak ada apa yang special je. Special dia sini. Jom, let's go. Dalam aquarium tu, tunjuk sikit. Dalam aquarium ada. Kat sini pun dah ada. Okay, kita jual nasi lemak bertalam. Nasi lemak ketam bertalam. Apakah masakan yang ada untuk ketam kami? Kita akan serve dengan nasi lemak biasa ni. Telur separuh, telur rebus separuh. Sambal pekat melikat 7 jam kami masak. Ikan bilis goreng yang kami goreng dengan crispy. Rangup and crispy, always crispy. Kita akan letak sebelah ni. Kalau korang nak tahu, kita akan letak sebelah ni. So, ini adalah chili crab. Korang mesti terkejut punya dengan harga dia. Kuah. Okay, kuah dia kita bagi macam ni. Pekat melikat. Nampak? Oh, kita daun ketumbar. Daun ketumbar, guys. Daun ketumbar. Nampak? Sebelah kanan pula, kita akan letak buttermilk crab. Creamy tak creamy, nampak? Okey. Nampak tak? Cun tak cun? Inilah dia nasi lemak ketam bertalam. Ada 2 ekor ketam. Ketam yang kami ambil hari-hari, kami akan siang fresh. Kita akan ambil daripada aquarium, kita akan standby lah. So kalau kata nak order ketam yang ala carte, kena ambil daripada aquarium lah. Kita akan ambil daripada aquarium tu. Tapi untuk nasi lemak ni kita akan standby awal. Tapi kita akan guna ketam hidup lah. So korang jangan nanti tiba-tiba kata, oh saya nak select lah, saya nak pilih ketam. Tak ada. Tak boleh nak bagi macam tu. Nanti lambat kami nak masak. Harap faham, okay? So we'll show you. Isi ketam. Ada isi ni, Pak. Isi sedap-sedapnya, Pak. Of course lah, fresh. Sebab ketam hidup. Sebab takut nanti korang kata ketam tak fresh kan? So kita tunjuk. Isi ketam lagi. Tunjuk. Fresh tak fresh. Buttermilknya. Okay, nampak? Creamy buttermilk. Very nice. Buttermilk dia padu kan. Tunjuk sikit sambal. Merah tak merah. 7 jam kami masak ni. Merah tak merah. Nasi pula. Lemak tak berlemak. Bismillah. Harga. Harga kalau saya dekat korang terkejut. Hari tu kita buka harga RM70 kan. Murah-murah je saya bagi harga korang. Untuk batch yang pertama ni, ketam yang batch pertama ni, first ni kita nak jual ni, kita akan jual set talam, boleh makan 3 hingga 4 orang makan, RM50. Macam mana? Cun tak cun? RM50. Habis? Habis. So, daripada saya, yang mana ada area sini, jumpa singgah. Assalamualaikum.